Kau tahu tak? Ada satu kisah ni pasal hantu air dekat Perak. Ish, serius lah. Benda ni memang terjadi dekat Perak lah. So, masa ni aku tak tahu bila, tapi ada seorang ni, dia ni ahli bomba. Okey, nama dia Yusri. Okey. Dia ni boleh katakan dalam bomba tu dia bukan yang jenis yang macam tembak air kat api bukan. Dia ni jenis yang penyelamat yang jenis macam tiba-tiba kalau ada orang kehilangan ke ataupun ada mayat yang macam ni ke, dia kena diselamatkan lah. Selamatkan orang. Itu macam tu lah. Okey. So, pada satu hari tu tiba-tiba dia dapat berita ada dua beradik hilang. Perempuan aku rasa perempuan. Dua beradik hilang lah. dekat Tasik. Tasik tu lah. Dekat Tasik. So masa tu dia orang cakap dah 2-3 hari hilang dekat Tasik. Tapi tak jumpalah budak tu semua kan. Lemas aku tu. Lemas tu confirm lemas kan. Tapi dia orang cakap disebabkan tu dia orang mesti nak mayat tu kan. So dia orang pun panggil lah Yusri ni untuk pergi cari kat Tasik tu. Masalahnya dia call Yusri tu, dia suruh pergi pukul 3 pagi. 3 pagi dalam Tasik, faham kan? So macam benda tu agak pelik. Tapi Yusri tak apalah sebab kerja dia dah biasa. So masa tu dia pergi bukan seorang lah, dia pergi dengan kawan dia. Tapi dia lah yang akan masuk Tasik lah kan. So masa dia dah pergi Tasik dengan kawan dia semua tu, dia tengok Tasik tu ya gelap lah kan, malam 3 pagi. So tapi tak apa, dia tak kisah, dia masuk dalam air. Dia masuk dalam air tu, tiba-tiba dia tengok macam, yalah, tak ada cahaya matahari kan. Gelap, memang gelap gelita kan. Tak nampak apa. Pukul 3 pula lepas tu. Tak nampak apa. Dia macam, biasa lah bila tak nampak apa. Wish, ada Jaws ke apa kan, seram kan. So dia terus keluar balik. Dia keluar balik, dia cakap, wish, tak boleh ni gelap kan, saya seram tak? Tapi dia macam fikir balik, yalah sebab kerja dia kan. So dia terpaksa, dia masuk balik kali kedua. Tapi dalam hati dia cakap, okey tak apa, kali ni aku masuk, aku azan dalam air. Macam mana nak azan dalam air saya pun tak tahu. Tapi tu niat dia lah, dia buat azan dalam air. So masa dia masuk dalam air tu, tiba-tiba dia azan dalam air. Tiba masa dia tengah azan tu, dia rasa macam kat kaki dia macam ada something tau. Orang semua ingat macam pegang ke kan? Bukan. Dia rasa kaki dia, dia tengok kaki dia, rupa-rupanya ada macam rambut yang mengelilingi kat kaki dia. Uish. Scary tu. Scary benda tu. So dia, macam dia semakin lilit kaki dia kan. Tapi dia tengok rambut dia, nampak rambut tapi tak ada kepala. Rambut tengah melilit kaki dia, tak ada kepala. Dia macam rambut tapi tak ada wajah, semua kepala tak ada. So macam pelik. Kira kepala tak tahu kan, rambut yang panjang nak haram lah. So dia macam, pahal ni kan, seram lah. Dia takut rambut tu tarik dia kan. Dia turun naik balik. Dia takut dah. Cakap kat kawan dia, apa benda kan aku ni. Tapi dalam masa sama, kadang-kadang ada orang yang jenis dia kena kacau hantu, lepas tu dia panas, dia geram. So Yusri ni dia jadi baran pula masa tu. Sebab berapa kali dah dia dah buat benda tu kan. Sebab dia dah nak buat kerja, nak cari kan. Lepas tu dengan hantu kacau pula. Dia dah panas. Dia masa tu dia takut. Tapi dalam masa sama dia panas. So dalam masa sama tu dia terus kali ketiga dia turun balik. Dia azan balik. Dia azan. Dia macam azan dalam air, azan. Pok, tiba-tiba mayat salah seorang terlanggar bahu dia. Pok. Masa tengah azan. Pelik kan? Macam